Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bertemu kembali guys di dalam episod kedua perbincangan saya bersama Ketua Pegawai Eksekutif iaitu yang berbahagia Datuk Iskandar Ismail. Baik, dalam episod kedua ni kita nak pergi dalam sikit Datuk. Okay. Pasal digital economy ni lah. Baik, bila saya tengok laporan MyCC ni kan, saya perhatikan pasaran digital dekat Malaysia ni sebenarnya dia adalah satu pasaran yang tertumpu ataupun concentrated. Maksud saya adalah dia sebenarnya tak banyak pun player kat situ. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga. Katalah kita cerita pasal e-commerce. E-commerce tak banyak pun. Kita tengok ada beberapa player lah. Contohnya macam Lazada, Shopee, TikTok Shop. Right? Jadi, adakah sebenarnya dalam situ ada persaingan ataupun persaingan ni tinggal nama je sebenarnya? Kalau dah playernya tinggal macam tu je. Ada persaingan. Tetapi persaingan tu bergantung kepada keadaan. Macam mana keadaan tu? Dia sebab satu platform ni dia jual beribu-ribu produk. Okay. Mungkin platform ini dia mempunyai kekuatan dia sendiri. Mungkin dia jual banyak lagi branded goods. So jadi siapa yang nak beli pergi branded goods tu dia akan pergi ke platform A. Ini saya kasih contoh lah. Kalau let's say dia nak beli yang barangan-barangan yang macam pokok-pokok dan sebagainya, dia pergi kat platform lain. Ada persaingan. Kita tak boleh tengok, kita tak boleh ambil satu platform ni dia memang dia menguasai mungkin 60%. 60% pasaran. Yang seorang tu mungkin dia menguasai 20 hingga 30, yang lain tu mungkin 5 hingga 10%. Tetapi masing-masing ada kelebihan sendiri. Tapi of course, bila kita dah biasa dengan platform yang besar, contohnya kalau kita masuk supermarket lah, dia macam-macam jenis supermarket kat sini kalau secara fizikal. Kalau kita masuk supermarket yang besar, daripada A sampai Z ada, daripada ikan kembung, daripada baju sekolah, lepas tu PO elektrik, semua ada kat situ. Jadi kita suka pergi kat situ sebab semua dah tersedia kat situ. Kita tak payah pergi kat tempat lain lagi dah. Lepas tu kalau kita pergi kat supermarket yang sederhana, dia mungkin ada ikan kembung, tetapi dia tak ada ikan lain-lain. Mungkin dia ada ikan selah, lepas tu ikan keli, ikan besar-besar dia tak ada, macam ikan merah ke dan sebagainya, dia tak ada. Tak pun dia kata contohnya beras ada 50 jenis brand, tapi dia ada 30 je. Macam tu contohnya. So jadi sama juga dengan platform ni. Bila kita masuk, bila kita tengok, type je apa barang kita nak, semua keluar. Tetapi the thing is right now, kita tengok kita nak jenis yang brand ni. Brand ni ada kat tempat lain, platform lain. So jadi apa yang saya nak cakap tu, ada persaingan tersendiri. Wujud jugalah. Wujud, tetapi disebabkan kekuatan network effects tu. Maksudnya di sini adalah dia selalunya produk dan perkhidmatan yang kita nak ni bukan satu atau dua atau tiga saja. Kadang-kadang kita nak banyak lagi. Contohnya kita nak beli makanan. At the same time kita nak jimatkan masa, kita nak beli kita punya groceries. At the same time kita nak beli untuk kita punya pejabat. So jadi bila kita masuk dalam platform, sesuatu platform tu ataupun e-commerce itu, platform e-commerce itu semuanya ada. Tapi bila kita nak pindah kat tempat lain, bila barang lain tak ada, kita kena key in kita punya data dulu, kita nak pindah dulu dan sebagainya, kita nak berkongsi data, lepas tu kita nak cari lagi. So dia macam menyusahkan kita. So jadi kita akan selalunya kita akan stay kat tempat itu. Malah nak masukkan data lagi, stay je lah kat situ je lah. Payahlah. Macam kita masuk supermarket, hypermarket yang besar. Kita payahlah nak parking lah, nak inilah. Kan? Kita dah biasa dekat satu supermarket masuk. Lepas tu jenis yang mungkin customer service dia bagus. So jadi kita stay kat situ. Tapi bila suatu platform tu dah mula menguasai pasaran, dah jadi dominan. Bila kita cerita pasal dominan ni, dia tak semestinya dia menguasai 100% pasaran itu. Dia mungkin menguasai sekurang-kurangnya 60%. 60% dah kira dominan. Kira dominan. Dia itu dia punya asas lah. Yang biasa yang kita kira. Tetapi kalau let's say contoh kita cerita pasal dominan dululah kalau ada lebih kurang 20 pemain. 20 pemain dalam satu pasaran tu. Ada satu pemain tu dia menguasai hanya 20%.
Tetapi yang lain 1, 2%, 3, 1%, 0.5, 0.6 melengkapkan jadi 100%. Contoh, 20% tu dikira dominan. Ya. Oh. Ah. As long as dia ada percentage yang lebih baik dan signifikan lebih besar Dia lagi menguasai. Contohnya kalau kita tengok e-hailing. Siapa yang menguasai? Ada satu platform yang menguasai. Kamu tahu tak ada lebih 40 e-hailing, pemegang lesen e-hailing kat Malaysia ni. 40 Lebih 40. Saya tak tahu pun. Sebab dia banyak yang hyper localized. Hyper localized tu maksudnya dia bertumpu kepada sesuatu kawasan saja. Okay. Pernah dengar tak ada satu e-hailing hanya untuk perempuan saja? Apa tu? Dekat Subang Jaya. I can't remember the name. Okay. Dekat Subang Jaya, kat kawasan perempuan sajalah. Sebab untuk fikirkan keselamatan dan sebagainya. Tetapi ada yang kita tahu yang besar, e-hailing yang besar tu satu Malaysia dia cover. Macam Grab semua. Tu. So jadi dia ada berbeza dia punya ni. Tetapi kita tahu ada satu ni memang dia menguasai satu Malaysia. Sebab tu dia dominan. Tapi dominan tak salah daripada memang tak perspektif salah. Satu perundangan persaingan kita mengatakan bahawa jadilah sebesar mana yang kamu hendak. Okey. Kamu boleh menguasai 60%, 70%, malah 100%. Tapi orang dah anggap itu satu monopoli dah tu. Ya, betul. Sebab sekarang ni kesedaran amat tinggi. Okay, pengguna-pengguna kita dah jadi informed consumer dah. Okay. Dia cakap bila orang tu dominan, terlalu dominan, saya susah nak membuat pilihan yang lain. Okay, kalau orang tu customer service dia tak bagus, saya nak baiki saya punya perkhidmatan, mengambil masa 2 minggu. Of course pengguna tu marah, betul tak? Betul. So dia kata lama sangat saya nak guna ni. Dia kata benda rosak kan. So jadi dia kata apa pilihan saya ada? Orang ni dah dominan, menguasai let's say lebih 90%. Saya nak pergi yang lain, yang pemain-pemain kecil tu, dia mungkin kapasiti dia kecil. Dan dia punya network pun kecil. So jadi apa pilihan saya ada? So sebab tu orang marah. Sebab tu orang andaikan bahawa ia memonopolikan pasaran itu. Betul. Tetapi pada secara orang kata asasnya adalah ada pemain-pemain lain. Cuma pemain-pemain lain itu tak sekuat pemain yang mendominasikan tu. Itu yang orang kata tu monopoli, tu monopoli. Monopoli ni perkataan Greek bermaksud satu pemain. Tapi itu kira dominan, it's not dominan. Tetapi dominan ni dia macam-macam jenis dominan. Dia ada dominan biasa, ada orang panggil supra dominan. Maksudnya hampir monopoli. Dan sebagainya. Ada duopoli. Duopoli tu maksudnya ada dua player je dalam. Contohnya syarikat gula kita. Ada 2 player je kat Malaysia ni. So jadi bila orang kata kita nak cakap dalam persaingan dalam pasaran yang dominan ni, ada pilihan, tetapi mereka ni tidak cukup kuat untuk menyediakan perkhidmatan yang sama. Sebab tu. Tapi itu bukankah satu barrier dah tu? Kita tak boleh salahkan mereka 100%. Okay. Kita kena cerita ya. Dulu syarikat e-hailing yang kita tahu yang besar ni sekarang ni kan. Dulu dia mula daripada kecil. Lepas tu dia jadi besar. User makin ramai. Sebab dia efisien. Dia efisien. Dia punya dana yang kuat dan sebagainya. So jadi dia membina satu network yang besar yang boleh cover satu Malaysia. Tetapi bila dia jadi besar, dia punya tanggungjawab khas kepada pasaran, kepada pengguna. Itu yang kami masa itu kami masuk. Bila dia sengaja membuli pesaing-pesaing baru atau menahan pesaing-pesaing baru dari masuk pasaran dia, itu kerja kami. Sebab kita menjaga akta persaingan. Menguasakan akta persaingan. Kita nak persaingan. Kalau persaingan nak masuk, dia tahan, itu salah. Bagi satu contoh macam mana bila dia dominan dia bully orang. Contoh ya. Kes contohnya kes MyEG. MyEG Services Berhad. Direct sebut je lah Dato' memang itu dah kes dah terbukti lah. Dah terbukti dah. Kita dah menang dah sampai peringkat mahkamah persekutuan dan sebagainya. MyEG ni dulu dalam sistem memperbaharui pas lawatan kerja sementara pekerja asing. Memerlukan 3 jenis insurans.
memerlukan 3 jenis insurans. Insurans perubatan, insurans garanti, ada 3 jenis, ya. Dari 3 jenis. So jadi siapa majikan-majikan yang nak memperbaharui pas lawatan kerja tu atau foreign workers visa tu, dia kena beli 3 jenis insurans ni. Dulu kita buat secara manual. You have to submit for the renewal melalui kaunter immigration. Selepas MyEG mendapat konsesi, ia dilakukan secara elektronik. Okay. Everything is digitalized. Kita submit je. Bila mereka mendapat itu sahaja cara untuk dapatkan renewal tu. That's the only way lah. That's the only way at that point of time. Okay. Mereka kata, okay, kamu sekarang ni, dia kata, kalau kamu nak renew dan beli insurans, sebelum kamu nak renew tu, kamu kena beli daripada RHB Insurance saja. Oh, dia cakap macam mana? Sebelum tu, you beli syarikat mana? Ada lebih 20 masa tu. Okay. Syarikat A ke B ke C ke D ke E ke, boleh beli. So jadi, bila majikan-majikan dapat tahu, majikan marah lah. Yalah, kenapa nak kena beli satu? Dia kata, dulu tak ada masalah. Yeah. Saya beli daripada Great Eastern ke, daripada AIA ke apa ke, tak ada jadi masalah. Kenapa tiba-tiba you dapat memonopolikan renewal PLKS ni? Kenapa you arahkan saya guna RHB? Kalau tak guna RHB Insurance, saya tak boleh renew. Itu dah membuli ke? Itu membuli. Sebab mengenakan syarat yang berbeza. Lepas tu, bila orang marah, dia kata, okay, I open to everyone. You boleh beli syarikat insurans lain. Yeah. Tetapi ada syarat. Syarat lagi? Syarat pula. Syaratnya adalah, kalau you beli daripada Great Eastern, contohlah you kena isi borang, okay, you kena beli dekat Great Eastern, lepas tu you kena tunjukkan polisi. Kalau ada 5,000 employee you, pekerja asing yang nak renew, so you kena tunjuk every single policy kepada dia, dan dia akan sahkan. Dia akan telefon Great Eastern. Okay, polisi A, B, C, D ni betul ke? Betul. So it will take more time. Lepas macam tu you kena download. Susahkan orang. Ya, dia suruh upload kan. Dah lah upload, susah nak upload. So apa akan jadi kepada majikan? Majikan kata, "Oi, susah pula aku nak." Disusahkan aku nak produce sarung tangan contoh kan. Orang perlukan masa tu sarung tangan, glove dan sebagainya. Tapi 5,000 masih lagi dalam proses. Pekerja asing. Lambat lah. So jadi dia pilih balik ke RHB. So masa tu penjualan RHB Insurance tu mencanak naik macam ni. Yang lain turun. Marah lah insurans lain. Syarikat insurans pun marah. Ya. So jadi bila kita study memang betul. So jadi itu adalah di mana adalah satu monopoli yang mengenakan syarat yang berbeza. Maksudnya untuk transaksi yang sama. Transaksinya adalah membeli insurans untuk tujuan renewal PLKS. Tetapi kalau kau beli RHB Insurance, you just have to tick, dia akan diproses. Kalau you beli yang lain, tunggu. You kena upload. I kena sahkan dulu. I call dulu. I will take about 2 weeks, 3 weeks. Itu syarat yang berbeza, betul? Betul. So you tak boleh buat tu. So maksudnya you stop the persaingan tu dari segi insurans tu. Dan bila kita siasat lagi, rupanya kenapa dia nak pakai RHB Insurance? Kenapa? Sebab dia cipta satu subsidiary dia yang menjadi ejen kepada RHB Insurance. Yang you tahu kan, setiap ejen bila dia jual satu polisi dia dapat 10%. Betul. Macam itu rupanya. So kami kenakan penalti kewangan sebanyak 9.64 juta. 96. Now sekarang kalau you masuk dekat website berkenaan, akan ada pilihan insurans dan tak menyusahkan orang. Ya, cara dia sama je. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Itulah sebenarnya pentingnya kita memastikan pasaran kita kekal kompetitif. Dan Datuk, saya nak tanya juga Datuk dalam pasaran digital ni kan,
pengguna dia beritahu, okay, you ada pilihan, you boleh masuk ni, masuk ni. Tapi macam Datuk katalah, nak keluar daripada ekosistem tu sebenarnya menyusahkan. Mahal. Contohlah saya pengguna Apple saya nak pakai Android, saya kena invest lagi dengan device daripada Android. Ya, betul. Tapi sebenarnya itu pilihan ke ataupun Okay. It just so happen right now in today's world, Android dengan iOS menguasai 99%. 99%. 99%. Dekat Malaysia ke ataupun dekat world? The whole world, including world. Malaysia. Okay. Ya. Kita kira lebih kurang Android ni about 60 to 70%, yang apa tu, iOS tu lebih kurang 30%, yang itulah more or less. Okay. So jadi bila mereka menguasai itu, jadi basically ada dua lah pilihan. Dua poli lah. Dua poli lah. Okay. Tapi ada juga yang kecil-kecil tu, yang tak membawa kesan kepada pasaran tu sendiri. Mungkin dia memberi kesan kepada negara itu sendiri. Negara-negara tertentu, tetapi secara keseluruhannya kita ada dua pilihan saja. So jadi kita tahu sistem Android dengan iOS ni berbeza. Ya, cara penggunaan dia pun berbeza. Ya. So jadi bila kita dah biasa dengan Android, kita nak jump into iOS, it will take some time for you to learn about the new system. Betul. Lepas tu you kena tahu dia punya data balik dan sebagainya. So jadi dia network effects dia tu, effect dia tu, dia bukan menyusahkan, tetapi dia kita kena macam belajar balik lah. Leceh lah. Setengah orang tu dia dah sesuai dengan Android kan. Hidup dia dengan Android daripada mula sampai habis. Tiba-tiba dia kena nak belajar benda baru, dia leceh lah. So jadi bila dia gunakan dalam e-commerce. Ya. Dalam e-commerce. Jadi dalam e-commerce ni ada multi-sided platform. Ya. Saya nak cerita. Kalau dalam e-commerce tu, dalam satu super apps e-commerce tu, dia ada jual barang. Okay. Dia ada jual makanan. Dia ada jual pengangkutan. Dia ada jual kurier. Macam Shopee lah sekarang ni, ada makanan semua kat situ. Okay. Banyak lagi platform yang ada 2-3 lagi kat Malaysia tu sedemikian kan. So jadi macam-macam. So jadi bila siapa yang menjual tu? Kamu tahu kan yang statistik perniagaan Malaysia ni 98 hingga 99% adalah terdiri daripada PMKS, perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Okay. Ya. Hanya 1 hingga 2% saja big players. Okay. Macam GLC, public listed company dan sebagainya. Tetapi this 1 to 2%, they contribute 60% of our GDP. Ekonomi lah, GDP. Ya. Okay. Yang 98% tu contribute about 40% of our GDP. Tetapi dia masih penting sebab dia numbers. We are talking about numbers kan? Volume tu. So jadi macam mana mereka nak survive? So mereka terpaksa pilih platform yang mempunyai tapak yang besar, yang dia punya network tu luas. Dari situ dia boleh memasarkan. Dulu kalau kita buka secara fizikal di Kajang contohnya, kita akan popular paling jauh pun mungkin semenyih. Kan? Betul. Tapi disebabkan ada network, ada platform yang luas dan sebagainya, audience reach punya tinggi. Sampai orang daripada Kedah boleh datang ke betul. Ke Kajang semata-mata nak beli sate. Contohnya kan. Dulu orang tak tahu pun. Dulu orang tak tahu, mungkin orang Kedah tak tahu ada sate samuri ke sate macam-macam sate kat Kajang tu kan. Betul. So jadi bila dah jadi macam tu, PMKS ni dia kena bergantung harap lah. So jadi bila dia perniagaan dia berkembang, disebabkan orang kata dia pilih Android contohnya. Android system 70% kan. Dalam mana-mana negara secara average-nya. So jadi dia pilih situlah. Tapi at the same time dia nak masuk juga iOS. Sebab 30% of the buyers ada. So jadi cost dia akan jadi tinggi. Sebab dia kena ada dua sistem, dia kena pakai dua sistem. Ataupun tiba-tiba dia kata Android ni mahal sangat lah dia punya, ataupun leceh, dia nak pergi masuk iOS.
dia kena pindah pula. Lepas tu dia affected pula. Dia akan hilang about 70%. Ya. Oh, kata pergi sana macam ni, salah, pergi sebut situ. salah, pergi sini macam sebut ni. salah. So jadi merchants ataupun peniaga ni dia banyak bergantung kepada PMK. That's why kita jalankan kajian pasaran digital ekonomi tu. Kita nak ceritakan macam mana struktur pasaran. Saya yakin kat sana peniaga-peniaga tak tahu pasal Android dengan iOS ni. Yang dia tahu dia guna phone je. Dia guna, asal boleh gunalah. So jadi we want to apa orang kata spread the awareness lah. Baik. Bagaimana mereka boleh can take advantage of the system. Right. Untuk Datuk, soalan last untuk episod kali ni. Ya, okey. Kalaulah kita biarkan sahajalah struktur pasaran ni macam ni, siapa yang Datuk fikir akan mati senyap-senyap dulu? Adakah inovasi ke, ataupun peniaga kecil ke, ataupun hak pengguna? Siapa, Datuk? Saya rasa peniaga kecil dan mikro dan kecil terutama, dan juga pengguna akan affected. Akan kena dululah. Ya. Dua ni. Sebab mereka ni bergantung harap kepada network effect platform tu sendiri. E-commerce, kalau kita cerita pasal e-commerce kan. Sebab mereka ni kuasa pasaran mereka kecil. Tetapi bila mereka guna Android, iOS, platform ini, e-commerce ini dan sebagainya, dia macam kamu cakap, the reach is wider. Dia boleh pasarkan bukan saja dalam Malaysia tetapi ke Indonesia, ke Brunei. Contohnya orang Indonesia pergi melawat kita kan. Lawat Malaysia bercuti. Tiba-tiba dia kata, oh nasi padang kat sini serupa macam nasi padang kat Bandung. So dia pergi kat situ. Kan? So jadi kalau kita apa orang kata, kita biarkan macam tu. Okay, kita tak kawal mereka, kita tak galakkan persaingan. Ya. Jadi mereka ni dia tak ada pilihan. Ikut apa yang je. jadi. Kalau dinaikkan fee commission mereka tu, mereka kena hadap je. Ya, itu nanti kita cerita pasal episod dalam episod ketiga. Ingat tak masa COVID tu? Ya. Yang pasal apa orang kata, yang penghantaran makanan tu. Ya. Kan banyak komplain pasal apa commission tu. Ya, commission bila dia dah end fasa COVID, orang dah tak banyak order, commission akan drop. Jadi rider-rider ni marah lah. Lepas tu yang peniaga-peniaga ni dia kena bayar komisen tinggi kan. Okay. So apa dia buat? Untuk dapat harga. Contoh dia jual nasi goreng selalunya RM8. Okay. Tetapi komisen yang dia kena bayar kepada platform tu adalah let's say RM5. Dia naik harga. Dia naikkan harga. Siapa yang kena? Kita. Dan kamu tahu, kita ni, pengguna kita ni very sensitive. Naik nasi goreng 50 sen pun marah kau. Betul. Kita tak boleh salahkan mereka, tapi nasi goreng kan is our comfort food, right? So macam tu lah ceritanya. Okay, semua kita akan stop dulu dekat sini dan kita akan sambung lagi perbincangan lebih dalam lagi mengenai digital ekonomi ni yang saya rasa sangat menarik lah untuk kita bincangkan bersama dengan Datuk. Jumpa lagi di dalam episod 3 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.